sayang kita. Nyamannya. Ada buah pula tu, boleh makan. Mai makan. Jangan lupa baca bismillah. Ustaz belanja. Ustaz ke yang tanam buah-buahan ni? Taklah Sofia. Ustaz tolong ambil buah je. Yang tanam, ibu bapa Ustaz yang tanam. Balik nanti, kita tanam pokok durian lah. Best, boleh makan. Saya nak tanam pokok rambutan. Tanam saya pun boleh kan, Ustaz? Jagung? Boleh. Semua boleh. Tanah kat Malaysia ni insya-Allah subur. Memang sesuai untuk bercucuk tanam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladu الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Sadaqallahul azim. Apa dia? Allah kata, tanah yang baik insya-Allah tumbuh tanamannya dengan subur dengan izin Allah. Tengok tu. Jangan! Kesian tupai tu. Dia comel sangat. Dia makan buah durian kita lah. Aman. Tupai tu kan makhluk Allah juga. Dia pun boleh makan buah durian tu. Ingat tak Rasulullah bagi tahu, jika ada siapa-siapa yang tanam sebatang pokok, tumbuh daripada pokok tu hasil, manusia serta haiwan atau burung-burung dimakan dekat pokok yang dia tanam tadi tu, maka dia anggaplah apa yang dimakan oleh semua daripada manusia ke, haiwan ke, burung-burung ke sebagai sedekah. Bolehlah pahala. Tu, tengok tu. Dah banyak dah kita ada. Apa salahnya kita kongsi sama-sama? Betul tak? Betul. Yang bestnya pula, kalau tupai tu makan buah tadi, dia bawa biji tu pi tempat lain, dia tinggal biji tu kat tempat lain, dari biji tu pula tumbuh pokok. Lebih banyaklah untuk kita semua nanti pokok-pokok durian. Betul tak? Betul. Yeay, boleh makan buah lagi. Boleh Aru. Cuma nanti lepas makan, tolong Ustaz angkut buah-buah ni kita bawa balik. Mak Ustaz nak bagi hadiah dekat jiran-jiran. Apa tu? Alamak, hantu. Cabut! Kawan-kawan, tanah adalah satu campuran bahan bukan hidup seperti pasir dan batu, bahan organik dan juga organisma hidup seperti bakteria dan serangga kecil. Pembentukan tanah merupakan satu perkhidmatan sokongan di mana tanah yang dijaga elok dan subur dapat mengeluarkan hasil makanan yang cukup berzat untuk badan kita dan juga mengimbangi ekosistem menerusi pelbagai kitaran nutrien seperti kitaran nitrogen atau fosforus. Banyak lagi kelebihan tanah. Oleh itu, walaupun tanah selalunya di kaki,
simpanlah ia dekat di hati. Kongsi bersama anugerah Tuhan.